Sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Cuma kita tahu kisahnya ialah di mana Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq, dan ada laba-laba kan buat sarang, serta ada burung merpati yang bertenggek di depan sarang, di depan pintu gua. Ini kisah benar yang telah dinukilkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya, di kitab tuan-tuan, kitab sirah yang betul baik sekali. Tuan-tuan kalau nak baca boleh beli Ar-Rahiq Al-Maktum, kitab dia nama, ya. Maka kisah Nabi bersembunyi di Jabal Thur betul, ya. Dan Abu Jahal sebagai penguasa era itu memburu Nabi. Siapa dapat tangkap Muhammad dead or alive, aku bagi hadiah pada dia 100 ekor unta putih. Oh, kepada besar kecil dia. Kata Abu Jahal, kalau sekiranya siapa dapat tangkap Muhammad hidup mati, aku bagi unta 100 unta tu. Maka disambut begitu baik sekali oleh rakyat Quraisy mencari Nabi Muhammad di seluruh pelosok tanah air ni, ya. Masing-masing nak dapatkan hadiah Abu Jahal. Persoalannya, dapat ke tidak tangkap Nabi Muhammad ni? Itu persoalan dia. Ada tak yang berjaya tangkap dia? Ada tak? Tak ada? Jawapannya ada. Kan? Ya, ada yang berjaya tangkap Rasulullah. Ya. Siapa kan namanya? Surakah namanya kan. Surakah dialah yang berjaya menangkap Rasulullah. Arab ilmu kira, ya. Surakah berjaya mengejar Nabi, ya. Bila sampai depan Rasulullah, Surakah waktu tu kampir lagi, dia tak ada berislam. Dia pacu kuda ke main laju nak tangkap Muhammad sebab nak dapatkan ganjaran 100 unta. Ya. Bila dia naik kuda dia jatuh, dia naik balik kuda dia, pacu lagi, jatuh lagi. Maka Surakah berjaya tangkap Nabi. Nabi kata dengan Abu Bakar, bila tengok Surakah and the gang kan, Nabi sajalah dia buat ayat apa dia? Surakah, nak tanya sikit lah, ni kau ni berjaya tangkap aku ni, apa kau dapat? Ya Muhammad, Abu Jahal janjikan pada aku, kalau aku berjaya tangkap kau dengan Abu Bakar, dia akan bagi aku 100 ekor unta. Nabi dia sajalah kan, dia buat ayat kan. 100 je. Macam tu lah kan. 100 je. Tidaklah banyak, dia kan 1000 tadi. Tuan-tuan, zaman itu 100 tu banyak. 100 zaman tu banyak. Sebab yang naik unta ialah mereka yang bangsawan saja. Orang biasa dilarang naik unta, tak boleh. Naik kuda mempelecehkan sekata tu kan. Nabi kata apa? Beginilah Surakah, apa kata engkau lepaskan aku dengan Abu Bakar pergi Madinah lah kan. Kalau aku lepaskan kau dengan Abu Bakar pergi Madinah, aku dapat apa? Kata Surakah kan. Kalau kau lepaskan aku dengan Abu Bakar pergi Madinah, aku akan pakaikan mahkota kerajaan Parsi untuk kau. Berkerut Surakah dengar kan. Biar apa benar, orang Perak punya, biar apa benar kan? Biar apa benar. Tapi Nabi kata, kalau engkau lepaskan aku dengan Abu Bakar Siddiq menuju Madinah, aku bagi engkau mahkota kerajaan Parsi. Mak, satu janji yang mustahil kan, impossible kan, kata orang Spanish kan, impossible. Impossible kan. Kata Nabi apa? Kita ni dah kenal lama, betul tak? Selama kita kenal Surakah, pernah tak kau dengar orang cakap aku cakap bohong? Kan? Pernah tak kau dengar, oh aku ni cakap bohong, kata Nabi? Tak pernah kan.
Sebab itulah Muhammad digelar apa? Al-Amin, kan? Orang yang tak pernah cakap bohong. Itu Rasulullah. Gelarannya Al-Amin. Bukan orang ini, bukan mata nak bohong aja. Kan? Itu kelebihan kita hari ni. Kan? Pantang bukan mulut, bohong aja. Astagfirullahaladzim.